Assalamualaikum semua. Puasa tak tu? Untuk kawan-kawan, mari saya beritahu kebaikan berpuasa dari segi kesihatan. Yang pertama, merendahkan paras gula dan kolesterol dan tekanan darah. Yang kedua, merehatkan sistem penghadaman. Yang ketiga, membantu penurunan berat badan. Keempat, mengurangkan risiko penyakit jantung. Kelima, meningkatkan imuniti tubuh. Keenam, meningkatkan fungsi otak iaitu meningkatkan fokus, kekal, segar dan lambat nyanyuk. Selain itu, dari segi spiritual, puasa dapat pertama, membantu mengawal nafsu makan secara tak langsung, mengatasi ketagihan merokok, makan gula-gula dan lain-lain. Mendidik jiwa insan dengan belas insan dan empati terhadap insan yang kurang bernasib baik. Nombor 3, mendidik kita untuk sabar supaya dapat membentuk karakter dan pribadi bermutu tinggi. Puasa tak boleh tidur je sepanjang hari. Jadi, apakah aktiviti bulan Ramadan? Kita boleh kumpulkan pahala berganda-ganda. Pertama, perbanyakkan sedekah. Sesungguhnya sedekah tidak memiskinkan seseorang itu. Kedua, perbanyakkan zikir memuji Allah dan selawat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Nombor 3, bersolat tarawih di masjid, surau atau juga di rumah. 4, makan makanan sunnah seperti kurma. Nombor 5, bertadarus Al-Quran bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. So guys, may this Ramadan mend our souls, ease our worries, soften our hearts, be super special, straighten our ties, bless us all, bring us closer to Allah, be life-changing. Selamat berpuasa. Ramadan Karim. Allahu Akbar. Bye.